Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ibu bapa dan para guru yang saya kasihi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Okey, hari ini saya nak kongsi sikit sesuatu yang sangat istimewa. Sesuatu yang akan jadi nadi dan semangat baru untuk sekolah kita. Baiklah, mungkin ramai yang dah nampak perkataan ni dan tertanya-tanya. Sekru ni apa sebenarnya? Adakah ia sekadar singkatan nama sekolah kita, SK Kru? Jawapannya, ia lebih daripada itu. Jauh lebih mendalam. Sekru ni sebenarnya adalah simbol. Simbol untuk kesatuan kita, kekuatan kita dan ke mana hala tuju kita bersama. Falsafah di sebalik nama ni sebenarnya sangat ringkas. Tapi, pada saya, sangat mendalam. Cuba kita bayangkan sekeping skru. Benda kecil je kan? Tapi, tanpa skru yang satu tu, satu binaan yang besar pun boleh jadi tak kukuh. Macam itulah peranan kita semua. Guru-guru, ibu bapa dan anak-anak murid kita. Kitalah skru tu. Kitalah yang mengikat dan mengukuhkan kejayaan sekolah yang kita sayangi ini. Jadi, jom kita buka satu persatu huruf dalam nama Sekru ni. Sebab setiap huruf ni ada maksudnya. Ia mewakili 5 teras utama yang akan jadi pegangan kita. Pertama sekali, S. S untuk Sasya. Ini asas dia. Inilah akar umbi kita. Sebab kita bukan setakat nak lahirkan anak-anak yang pandai atas kertas je, tapi kita nak bangunkan insan yang punya peribadi mulia, yang berdisiplin dan dihormati orang. Lepas tu, kita ada E untuk etika. Betul tak orang kata? Apa gunanya ilmu penuh di dada kalau adab tak ada? Jadi, etika inilah yang akan jadi kompas moral anak-anak kita. Kita nak tanamkan dalam diri mereka rasa hormat, jujur, amanah dan paling penting, rasa tanggungjawab. Yang ketiga, K. K untuk kecemerlangan. Yang ini pula umpama enjin yang akan gerakkan kita semua. Kita nak semaikan semangat yang tak kenal erti putus asa. Semangat untuk sentiasa nak jadi yang terbaik. Tak kisahlah dalam akademik ke, sukan ke, apa-apa pun. Seterusnya, R. Untuk rintis. Apa maksud rintis? Maksudnya, kita tak nak jadi pak turut je. Kita nak jadi pemimpin. Kita nak anak-anak kita berani cuba benda baru, berani berinovasi dan berani untuk jadi yang di hadapan. Dan akhir sekali, huruf U. U untuk unggul. Inilah matlamat akhir kita tuan-tuan dan puan-puan. Inilah puncak yang kita nak capai. Kita impikan untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja hebat, tapi berkualiti tinggi, yakin pada diri sendiri. Dan yang paling penting, boleh bagi balik sumbangan kepada masyarakat. Jadi, bila kita cantumkan kelima-lima nilai ni, Sasya, etika, kecemerlangan, rintis dan unggul, ia jadi satu resepi yang lengkap. Satu acuan yang padu untuk kita bentuk anak-anak kita menjadi generasi yang bukan saja cemerlang, tapi lengkap dan seimbang dari semua segi. Jadi inilah dia, Sekru. Bukan sekadar tagline, bukan sekadar nama, ia adalah ikrar kita bersama. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, setiap seorang daripada kita, tak kira guru atau ibu bapa, kita semua adalah skru yang sangat penting untuk kukuhkan masa depan anak-anak kita. Jadi saya seru, marilah kita sama-sama kita berganding bahu, kita jadikan sekolah skru ni sekolah yang betul-betul unggul. Terima kasih. Masa depan